Kita tak sempat minta maaf, minta ampun dosa dengan mak ayah. Lepas tu dia meninggal dunia. Macam mana nak buat? Dia buat dosa dengan ibu bapa. Kemudian tak dang nak minta maaf. Matilah ibu bapa. Nak buat macam mana? Dia begini. Syarat nak minta maaf pada masalah ada buat salah. Dia ada syaratnya. Syaratnya ialah orang yang nak memberi maaf itu mesti hidup. Orang yang buat salah mati tak apa. Nampak? Dia minta maaf ni seorang betul, seorang salah. Seorang baik, seorang jahat. Contoh A. A ni buat jahat kepada B. Faham? Maka kena wajib minta maaf. Contoh kalau dalam bab derhaka, anaknya A derhaka ibu bapa. Syarat sah minta maaf, mestilah B ni yang dibuat salah ni mesti hidup. Kalau yang B ni mati, tak boleh minta maaf. Yang boleh maaf ialah A mati, B hidup. Itu boleh. Contoh, kita buat salah pada ibu bapa, derhaka ibu bapa, kita mati dulu. Maka ibu bapa kita nak maafkan kita, boleh. Walau kita mati dah. Pasal mereka punya hak. Faham tak ke? Dia hidup. Dia boleh maaf. Anak dia meninggal, dia kata pada Allah, ya Allah, aku maafkan segala dosa-dosa anakku selama ini kepadaku. Allah pun maaf. Faham? Tapi kalau orang yang berhak untuk beri maaf itu meninggal dunia, tak boleh dah. Faham? Kerana apa? Kerana syaratnya yang kita derhaka ibu bapa mesti dalam keadaan hidup. Bila hidup, maka mereka ada pilihan. Apa? Memberi maaf atau tidak. Orang mati ada pilihan tak? Tak ada. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bila dia sudah mati, dia tidak boleh lagi seperti orang hidup, boleh melakukan ikhtiar. Nampak? Jadi bila pula boleh dah mak mati, ayah mati dah? Hari kiamat pula boleh. Hari kiamat orang hidup semula tak? Soalan mudah. Hidup semula tak? Bila hidup semula, cukup balik syarat hari itu, boleh minta maaf. Mana? Tapi kita duduk di akhirat. Jadi di padang mahsyar, orang yang tidak minta maaf kepada mak ayah dia atau orang yang dia buat jahat, mati dah, dia kena tunggu hari kiamat. Mudah-mudah cakap, kita orang Cameron Highland, kita dalam hidup kita buat jahat ke orang 10 orang. Faham? 10 orang. 10 orang yang kita buat salah. 9 orang sudah kita minta maaf, minta halal dan dia sudah maaf. Faham? Seorang je kita tidak minta maaf ni. Sebab kita rasa malas hari ni. Nampak tak? Aku malas layang hari ni. Seorang je. Daripada 10 kejahatan kita, 9 kita sudah minta maaf di dunia dan mereka sudah maafkan. Seorang saja tidak lagi. Di akhirat, 9 kes tadi tidak dibicarakan lagi. Faham tak? Kerana apa yang sudah selesai di dunia tidak ada lagi dibicara. Hari kiamat kan hari bicara. Bukan saja kita kena bicara. Ketua Hakim Negara, pakai rambut kulit kambing, nampak kulit naka, dia pun kena bicara. Faham? Jadi 9 orang, 9 kes tadi tidak akan dibaca balik di mahkamah akhirat. Kerana kita sudah dimaaf di dunia. Faham? Dan yang seorang ni, yang kita tak minta maaf ni, dia akan dibicarakan, dipanggil kita. Kamu buat salah kepada si A, ya. Mau minta maaf lagi? Tak lagi. Kena minta halal sekarang. Kita pun minta halal di padang mahsyar. Hak seorang tadi, dia pun halalkan, baru tutup kes. Dia tidak halalkan, kena bayar. Dia minta maaf, kena bayar. Bayar dengan apa? Duit? Tak, bayar dengan pahala. Pahala kita bagi kat dia. Banyak mana pahala? Banyak mana jahat kita. Kena molek, habis licin pahala. Dah habis licin pahala, macam mana kita? Balik semula ke merah? Tak, go to hell. Hak belah ni faham lagi? Ya faham dah. Ni dak bila orang yang kita buat jahat mati dah, pergi kubur. Ogeh batu nesang. Nampak? Hak ini isteri derhaka ke suami, anak derhaka ke ayah. Ayah mati, balik-balik pergi kubur. Ayah, apung saya cabut batu nesang. Cabut tengok jual boleh 15 riyal.
Dah. Gitu pula. Dah. Ini masalah. Dia tak faham. Dah mati habis. Biar ayah mu pun. Ada. Kena tunggu wakil semula pada masyar. Mu pun hidup semula di pada masyar. Baru buka balik ke. Faham? Jadi kaedah dia gitu.